Okey sahabat. Pagi ni saya nak tunjuk lagi macam mana cara saya potong buang yang kita untuk proses penyambungan kita buang mata terus dengan buku dia. Sekarang ni ada macam ni kan. Sebab ni yang lepas saya potong lah. So mana dekat sini kita bukan potong kat sini tau. Sini kita tak boleh nak potong sini, kita kena potong sini sebab sini kita nak tarik. Lepas tu bila kita kat sini, nampak boleh nampak tak ni? Tali ni. Yang ni. Kita potong yang ni. Yang ni tali ni duduk atas tali ni. Okey. Yang ni kita potong dulu. Okey. Nampak tali ni dia takkan kita potong ni. Ni. Kita letak pisau ni, mata pisau ni ke sini. Dia sudah buang dia punya buku terus. Lepas tu dekat mana buku tu? Ni ada kat sini. Boleh nampak? Ni. Tolak. Kita tolak yang ni. Ni. Tolak. Tolak. Dia akan putus. Putus yang kita nak. Yang ni kita jagalah. Macam tu je. Okey, dapat tak? Ni, tolak. 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 Okey. Nampak? Ni cara saya lah. Okey, cara saya macam ni. Letak. Okey, nampak? Slow motion. Tolak sebelum kita buat untuk penyambungan kita potong je. Boleh dapat ada Terima kasih yang tonton sampai habis. Yang support saya sampai habis ni. Boleh share. Inilah kerja pemotongan ni lah. Kita kena buat dulu pemotongan kira mata apa semua untuk buat penyambungan ni kan. Dah hampir siap lah.
Kita tengok Okey.